Wasiat tanpa wasi jelas. Macam kapal tanpa nahkoda boleh karam dalam pertikaian keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan siri penerangan Asas Ilmu Pewarisan 101. Jika tuan-puan nak ikuti topik-topik lain, ikuti dan subscribe dengan channel kami sama ada di Instagram, TikTok atau YouTube. Dalam episod sebelum ini, kita telah bincangkan tentang penama dan bagaimana ia membantu memudahkan urusan selepas kematian tetapi bukan pemilik mutlak harta. Hari ini pula, kita akan bincangkan satu peranan yang sangat kritikal tetapi jarang diberi perhatian, iaitu wasi atau pentadbir. Apa itu wasi atau pentadbir? Wasi atau pentadbir ialah individu atau institusi yang diberi tanggungjawab untuk mengurus harta pusaka selepas kematian. Selain itu, wasi juga melaksanakan arahan dalam wasiat dan memastikan pengagihan dibuat mengikut hukum syarak dan undang-undang. Pendek kata, wasi bukan penerima harta dan wasi ialah orang yang menguruskan amanah. Apakah tugas utama wasi atau pentadbir? Antara tanggungjawab utama wasi atau pentadbir ialah 1. Mengenal pasti dan mengumpulkan maklumat aset si mati. Selepas itu, mengurus kos pengkebumian dan pengurusan pusaka. 3. Melangsaikan hutang dan tanggungan sebelum agihan dilakukan. Tanggungjawab lain wasi ialah melaksanakan wasiat serta mengagihkan harta kepada waris mengikut hukum faraid. Ini bukan kerja yang senang, ia perlukan masa yang panjang, ilmu yang cukup dan kesabaran yang tinggi. Siapa yang boleh menjadi wasi? Wasi boleh jadi ialah ahli keluarga, individu yang dipercayai atau institusi profesional yang berkelayakan. Yang penting untuk seorang wasi mesti amanah, faham tanggungjawab dan mampu mengurus secara adil dan telus. Apa yang boleh berlaku jika tiada wasi dilantik? Jika tiada wasi yang jelas, waris perlu berbincang dan bersetuju untuk melantik pentadbir. Proses pusaka jadi panjang dan rumit. Risiko pertelingkahan antara waris. Harta boleh terbeku bertahun-tahun jika kita tidak melantik wasi. Banyak kes pusaka tertangguh bukan kerana tiada harta, tetapi kerana tiada siapa yang ditugaskan untuk menguruskan harta tersebut. Kenapa melantik wasi itu penting? Kerana ia mempercepatkan proses pusaka dan mengurangkan tekanan emosi kepada waris. Pentingnya melantik wasi ialah untuk mengelakkan salah faham serta konflik di kalangan waris. Apabila wasi dilantik dengan jelas dan teratur, urusan pentadbiran serta pembahagian harta pusaka menjadi lebih lancar, tersusun rapi dan cepat selesai. Wasi bukan sekadar nama dalam dokumen. Ia adalah amanah besar yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab. Dengan sistem aplikasi pewarisan.my, anda boleh melantik sendiri wasi iaitu pentadbir dari kalangan keluarga atau kenalan yang anda yakini. Ini sangat sesuai kalau harta yang ditinggalkan tidaklah besar sangat. Lantiklah mereka yang anda yakini amanah dan boleh diharap. Dengan menyediakan wasiat melalui sistem pewarisan.my, ia akan memudahkan kerja urusan pusaka yang anda beri kepada pentadbir bila mana maklumat yang lengkap telah anda sediakan. Melantik wasi hari ini adalah satu langkah bijak untuk melindungi keluarga selepas kita tiada. InsyaAllah. Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk membantu anda merancang wasiat dan pewarisan dengan lebih tersusun. Perancangan pewarisan ni bukan setakat nak memudahkan urusan waris je, tapi yang lebih penting, memastikan harta pusaka tu tak jadi harta batil.